Hello guys, welcome back to YouTube Aiman. 2-3 kucing berlari. Biarkanlah kucing tu berlari. Korang layan je lah konten Aiman hari ni. Wow. Hati I mula berbunga bila tengok you I bahagia. Senyum manis cantik jelita macam bidadari dunia. Hati I mula berbunga. Okay, hari ni Aiman nak buat konten apa? Untuk konten yang ketiga kali ni Aiman nak buat special yang lain sikit. Tak ada yang lain sangat lah. Tapi ramai orang cakap yang Aiman ni bila dengan Fae yang mengubah Aiman jadi handsome, jadi apa orang cakap, jadi kacak, jadi kemas. Tapi hari ni Aiman nak tunjuk sendiri dekat korang semua, tanpa Fae Aiman pun boleh berdikari. Dan apa yang Fae ajar Aiman gunakan sebaiknya. Untuk konten Aiman kali ni bukan ada Aiman seorang saja, tapi kita ada trio Irfan dan Harry. Yes, gang trio. Hi, H-A-I. All these girls they like my swagger, they calling me Mick Jagger. All these girls they like my swagger, all these girls they like my swagger. Dia akan menemani saya untuk saya potong rambut dan saya akan minta idea diorang untuk cara macam mana saya nak gunting rambut. Dan lagi satu saya nak bagi tahu korang saya nak bagi tahu saya bukannya tak ada idea untuk saya gunting rambut, tapi korang kena faham. This is Aiman. Kalau Aiman potong rambut akan nampak handsome, akan nampak kemas dan akan nampak segalanya yang ada dekat Aiman. Bukan nak puji diri sendiri, tapi itu adalah realiti. Okay, alright. So, Aiman tak nak lengahkan masa lagi. So, untuk konten kali ni, Aiman akan ubah penampilan Aiman. Dan after Aiman gunting rambut, Aiman akan minta pendapat Harry, minta pendapat Irfan dan minta pendapat Fae sendiri. Adakah potongan rambut Aiman ni nampak kemas, handsome dan kacak guys? Okay, kita tak nak lengahkan masa lagi. So kita jumpa kita punya tetamu trio kita, tetamu high kita, Harry dan Irfan. Masuk dan tampilkan diri anda. Okay guys, kita sekarang dah berada di Aiden Barber. Rupa-rupanya bukan Aiman je yang nak potong rambut. Rupa-rupanya Harry pun nak potong rambut, Irfan pun nak potong rambut juga. Guys, ini potong rambut apa 10 kali? Satu bulan pun 10 kali gunting rambut. Rambut aku limited. Rambut mangkuk Bukan, helmet. Okay, so kita dah sampai dekat Aiden Barber. Pujaan hati. Okay, nanti Saya akan ambil foto-foto sikit ada wabah. Muka-muka Harry, muka-muka Irfan, okey. Dan foto-foto. Apa saya potong rambut pun nanti editor tu orang masukkan Right? So, apa ni? Aku tak tahu ni nak potong rambut macam mana ni. Kau tengok rambut aku ni. Okay, rambut aku ni sesuai dengan potongan ni macam mana? Potongan W. Potongan apa? W. W macam mana? Potongan kocip. Meledak. Salah. Kau ni tak bagi idea langsung lah kat aku? Oh, pompador. Pompador? Pompador macam mana? Pompador Wadoyok punya. Wadoyok punya. Tak apalah, biar Aiman sendirilah yang fikir. Dia orang tak bagi idea langsung lah. Dah, panas ni. Okey, senang. Kita tanya barber di dalam. Okay. Kita tanya barber dalam. Okay, jom kita tanya barber di dalam. Sihat Alhamdulillah, lama tak jumpa tu Pak A. Itulah tu, busy kan biasa tu. Aku bukan nak cakap apa Pak A. Aku nak tunjukkan kat dia orang yang aku ni boleh berubah tanpa Fae ubah aku. Aku nak ubah diri aku sendiri. Boleh, aku nampak kacak, nampak handsome. Kalau kau tengok rambut aku ni, yang cantik, yang lawa, yang panjang, kau rasa potongan apa yang nice lah? Okay lah, kalau macam tu kita buat macam ni lah. Kita buat lain pada yang lain sikit lah. Kau nak rasa rambut macam rambut abang?
Uish, tak naklah tiru-tiru. Tak boleh lah. Tak nak tiru-tiru. Kalau tak nak tiru-tiru, aku buat ni rambut ni adalah daripada ilham aku sendiri, boleh tak? Serius ah? Boleh tak? Boleh? Untuk raya ni kan? Boleh? Boleh, ngam. Ngam. Let's go. Yeah. So, apa tunggu lagi? Kita tengok potongan rambut ilham daripada Faiz sendiri. Okay? Let's go. Kau tengok. Boleh. Rambut aku macam ni je dia tinggal. Apa aku nak buat sekarang ni? Nak tunggu dia. Dia membuang masa aku tau sekarang. Aku balik dengan rambut macam ni, tak ke kemaluan aku hilang. Kau sambung betul rambut aku ni. Cepat ni. Cepat ni. Weh, gila man. Aku rasa kan Macam dari tadi kita lompat-lompat terus. Bila ending kita lompat ni? Gila. Tak, aku rasa aku punya rambut ni dia kembali kepada era Manait 1.0. Tengok, aku punya misai pun dah hilang. Jadi betul-betul comeback lah ni. Comeback doh. Aku tengok. Handsome. Gila lah. Kau tengok. Tapi ni bukan potongan masa sebelum ni. Tapi ni potongan aku sendiri. Potongan sendiri lah. Pilihan sendiri lah. Pilihan sendiri lah. Mana ada rambut. Sendiri. Tapi Harry pun potong rambut kat tadi. Kalau korang nak tengok rambut Harry, cuba korang tunjuk rambut Harry. Apa? Handsome. Oi, baik tu rambut dia. Ni potongan apa? Cepmek. So kalau korang nak potong rambut macam Harry, korang boleh pergi dekat Idol Barber cakap cek ni. Kalau yang macam ni susah sikit lah. Sebab ini tadi banyak sikit kerenah dia. Betul ni. Sombong amat. Kalau macam ni helmet je. Kamu request je helmet. Okay. So malam nanti kot rambut Aiman ni Aiman akan tunjuk dekat Faiz dan akan minta pendapat Faiz sendiri. Adakah lawa bagi dia ataupun tak lawa bagi dia. Tapi Aiman rasa dah okey. Betul? Okey. Okey kan? Untuk rambut Aiman saya bagi 8/10 lah. 8/10. Kalau warna dia hitam mungkin okey lah. Kau lebih suka rambut hitam ah. Okey, faham. Ini warna dia pelik lah. Pelik betul muka kau. Okey, so aku nak tanya kau pula Wan. Kalau kau rambut aku ni kau bagi rate berapa Wan? Harry tadi berapa? 8/10. 8/10. Kalau aku 6/10. 6/10? Asal 6/10? Kau tahu tak ini idealis aku dah suka dye dia. Oh, dye je Aku lah. dah suka warna dia. Aku suka warna hitam natural. Oh, nanti aku tak boleh warna hitam. Haram. Aku kena tunggu Kan rambut boleh aku yang pakai apa inai. Hitam tak boleh bro. Ya tak? Tak boleh. Aku kena tunggu sampai aku punya rambut baik-baik. Apalah aku cakap tadi gunting basket. Terbotak terus gila. Yalah kan dapat rambut yang hitam natural baru tu. So ranting kau berapa? Tambahlah tadi. Berapa? 8/10 lah balik. 8/10 je. Tengok idea aku sendiri tau. Idea aku sendiri ni nak buat rambut macam ni. Susah payah kau tahu. Okay, next aku cabar kau lah, okay? Cabar apa? Buat rambut helmet. Anjay. Kau jangan cabar aku. Kalau aku boleh buat, kau nak bagi aku apa? Aku bagi kau surprise. Aku jenis orang yang surprise. Jadi kau tunggulah. Tapi aku nak surprise daripada diorang. Aku nak satu hari boleh cecah 100k view. Amin. Allahu Akbar. Allah.
Okay guys, sekarang ni kita berada di office AI team. Fair pun ada dah. Oi. Ada apa? Tak ada, betul Kacau kan? ke? Tak kacau kan? Tak kacau. Okey, Aiman nak tanya Ihin ni. Okey, Aiman. Okey. Kalau Ihin perasan Aiman punya wajah Kau ni kenapa? Kenapa ni? Nak berak ke? Tak boleh. Okey, okey, Aiman nak tanya. Ihin nampak apa yang lain kat Aiman sekarang ni? Aiman. Baru you perasan, Aiman. Ada jalan. Oh. Yang lain tu dah memang ada. Lain tu? Selain tu, ada Fair dalam hati Aiman, betul tak? Lain. Kedua, baru you perasan. Aiman. Ada bulu, Man. Ada bulu, Man. Kenapa kau korek hidung betul-betul? Betul, Man. Okey. Lagi. Tak nampak kau, Ihin. Jangan malu kat Aiman. Aiman dah potong rambut. Yeah. Kan? Okey. 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 Cakap Ihin kan abang kepada Dragon kan. Nak betul. tanya, rasa-rasanya Fair suka rambut macam ni? Confirm. First Fair pasal rambut dia nombor 2. Nombor Yang dua? pertama, cek muka aku. Dia suka macam ni, Aiman. Ya. Sudah sini. Yang ni tanda Fair suka ke tak? Betul-betul. Simpan. Okey. Waduh, ada besar. Ada lah tadi. Memang ada. Nak bawa muntah sekejap boleh? Okey. Okey, nak tanya. Selain rambut. Selain rambut? Selain rambut apa lagi? Selain rambut lagi apa lagi? Aiman dah tutup aurat. Pakai stokin. Itu dah selalu. Oh, Aiman buat tanda kat sini. Ini buka puasa tadi. Lain. Aiman dah shave. Siut Aiman. Kan cakap shave kat sini tak bagus. Sini Nanti Fair ni. Nanti Fair tak suka. Tadi Ihin Tapi cakap rasa yang ni dia suka. apa? Dia minat. Fair dia suka yang jenis kosong-kosong. Kosong. Bukan Aiman kosong kan? Bukan Aiman kosong. Aiman nak jumpa Fair ni lepas ni. Boleh, risau. Jadi tunjuk kat dia macam mana apa yang Aiman ada. Okey. Tapi kena main bibir sikit. Bau dia perasan lah Baru betul. perasan. Okey, nak tanya lah. Rate rambut Aiman. Rate rambut Aiman 1/10. Asal 1/10? Asal 1 berapa? Tak, kenapa 1/10? Bagi tahu sebab. 1/10. Kau berani Aiman, kau tahu aku sini kan Aiman? 9 lah. 9. Kenapa 9? Sebab macam Aiman macam perlihin ni pasal rambut ni. Ni tak boleh tak bab-bab ni. Apa yang belinya? Memang Abang Alif suruh buat macam ni kan? Abang Alif pun suruh Ihin buat macam ni kan? Abang Alif kan buat 10. Jaga hati okey. Jaga hati Jaga hati. Pandai dia jaga hati ya. Jaga hati. Aiman dah rasa confident nak jumpa Fair sebab Ihin cakap apa 10 kan? Betul. 10. Okey, so kita pergi ke seterusnya. Kita terus pergi ke Fair. Kan? Boleh tak? Jaga adik Hin elok. Adikku Dragon. Okey. Selamat. Alright. Fair tak jumpa dia tadi. Jom kita cari Fair sekejap. Fair. Rina, nampak Fair tak? Rina rasa dalam poket kau. Cuba cek. Dalam zip kau. Cuba buka. Mana nak cari Fair ni? Rina Fair pergi dugem. Dugem katnya dia tak ajak Aiman lah. Yelah, dia dugem dengan lelaki lain. Dia tak dugem dengan kau. Jom lah. Kita cari Fair tak jumpa lagi. Weh, Fair mana Fair? Mana Fair? Oi, cameraman. Cameraman ni dia dah buat konten sendiri dah guys.
Dia orang sweet-sweet pula. Herina sweet-sweet dan konten Manak Aim pula. Tak apa. Pastikan FYP dalam konten Aiman 100k view. Fae? Mana Fae ni? Fae? Waduh. Kau cari apa ni? Fae? Fae? Oh, cari Fae, mana Fae? Dalam hati kau. Saudara, kita awali Kompas Jember dengan informasi pertama. Petugas gabungan di Kabupaten Jember, Jawa Timur melakukan razia orang gila dan anak jalanan pada 20 Februari 2018. Kegiatan ini dilakukan menyusul maraknya aksi penyerangan kepada tokoh agama dan perusakan tempat ibadah oleh orang gila dan anak jalanan. Razia orang gila dan anak jalanan ini dilakukan oleh petugas gabungan dari TNI, Polri, Satuan Polisi Pamong Praja, dan petugas Dinas Sosial Kabupaten Jember, Jawa Timur dengan mendatangi sejumlah titik di pusat kota yang sering digunakan. Mai. Sudah dah lah. Nama Fae ya? Fae. Mana Fae? Last tadi aku nampak tadi dalam tandas. Dalam tandas? Ya. Betul. Dalam tandas aku nampak tadi. Betul. Betul dari tandas Fae. Batuklah Fae. Tak ada Fae dah tak ada. Mungkin tak apalah, nanti Aiman cari kat bawah. Jom ikut turun bawah. Mana Fae? Hilang pula. Fae? Iska, mana ada berjela sampai Faizah. Tapi jadi kau, jadi tempat juga. Ayolah ni malah aja met kau. Tak nak butuh cari Faizah. Fikir Faizah nak bercakap dengan Sami. Aiman nak bercakap dengan Sami tu. Okey. Faizah. Dah lah. Apa? Dah semua marah ni. Bukan nak marah. Baru nak shoot ni kau dah marah aku ni. Patut lah. Naik tak? Tak payah lah. Faizah, tadi ada orang bagi hadiah kat kau. Siapa? Ada fans bagi hadiah kat kau. Kau dah ambil dah? Tahu sudah. Tadi aku bagi kat Ulan ni. Jadi kena bagi kat kau. Saya aku tak datang. Aku yang sakit. Aku nak tanya kau. Okey. Apa yang kau nampak perbezaan aku sekarang? Beza sama je. Serius aku tak ada beza. Serius lah. Tak ada beza guys. Tak ada beza. Dah lah, ada. Okay, first. Okey, apa perbezaan? Kumis. Kau fikir aku suka kau ada kumis bogel macam kau ni? Aku lebih suka orang ada kumis lah sikit. Ini kalau bogel, supaya apa? Nampak seksi lah. Itu kalau kumis tu. Boy. Flashback. Sayang B kan? Ya, sayang. Siapa yang panggil sayang? Siapa panggil B? Aku panggil kau sayang. Aku panggil Aku panggil kau B. Aku panggil kau sayang. End of flashback. Kedua apa? Rambut nampak kemas sikit. Ya. Sebelum ni Allah macam orang hilang anak sedih aku pun macam asal tengok dah kenapa lah rambutnya begini. Sekarang macam okey. Handsome tak? Aiman buat style rambut yang Faiz suka lah. Rambut atas lah. Tak main juga. Apa rambut belaju? Turun-turun lah Faiz tak suka Raki begitu. Faiz suka rambut yang rambut gitu. Supaya apa? Supaya aku terpikat lah tu. Yelah mesti nak pikat hati Faiz. Terpikat dah pun. Selalu cinta kau dengan campur rasa. Saya sayang kau dengan hati yang biasa. Kalau macam tu Faiz suka kan rambut kan? Macam kumis kan? Aiman nak tanya rating rambut Aiman. Rating? Oh Aiman, kenapa tanya? Tanyalah. Yelah, dah potong rambut pun sebab Faiz suka rambut macam ni. Sebab tu nak tahu. Aiman, kenapa tanya nilai? Kenapa? Wajah Aiman dan penampilan Aiman sekarang tiada nilai di mata Faiz. Masalahnya aku tanya pasal rambut je. Oh, dia punya keistimewaannya tu bilang orang tidak ternilai. Ya, tahu. Tapi aku tanya rating je. Suka hati lah, aku nak bagi rating. Oh, kau ni aku tanya pasal rating, kau cakap apa benda lain? Iyalah, orang lain bagi rating kan? Aku tak. Ini kali Faiz punya tidak. Oh, maksudnya tak ada ternilai lah? Tak ada ternilai. Oi, power lah ni. Oh, paling appreciate ni. Paling suka ni. Curse. Apa lagi? Tapi aku mau sama-sama kan aku sama orang lain. Aku mau limited. Okay. Limited, okay. Last lah. Faiz tengok kan containment yang ni. Tengok. Yang first kan? Apa? Tengok kan? Tengok lah. View berapa sekarang? 80k. Banyak lah kau tu. Kepala otak betul aku cek tadi. Aku tak tengok. Boys,
Esok 80. Esok aku esok. Tolong bagi kata-kata sikit. Bagi view Fae, fan-fan crowded Fae, kan? Fan-fan crowded Fae naikkan 100k view. Tolong Fae. Fae tolong Fae. Fae. Tolong Fae. 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 Lemah lah. Okay guys, Assalamualaikum. Tolonglah naikkan view Aiman yang tak seberapa naik ni. Kenapa kami sedar kami dah seberapa jika dibanding mereka yang jauh lebih megah sepanjang hidup ini. Ku sedar ku tak seberapa jika dibanding mereka yang jauh lebih megah dalam hidup ini. Itu lagu. Itu lagu. Okay. Guys, untuk semua support konten Aiman. Aiman tak boleh. Aiman mesti sabar Aiman. Biasanya yang paling lambat tu paling meletup nanti Aiman. Betul Yang paling meletup tu kadang-kadang paling lambat nanti. Betul, pegang cakap Fae. Macam Fae dulu tadi tengok orang. Ya tu. Fae pun slow lah Aiman dulu. Ya slow Tapi apa yang punya kunci? Kunci dia apa? Yakin pada Allah. Yakin pada Allah. Kalau kau yakin bergantung sama manusia sampai bila-bila pun kau tak boleh naik Aiman. Kuncinya adalah Allah. Utamakan Allah baru manusia Aiman. You know? Okay. Okay guys, terima kasih sebab join konten Aiman Mukmin kali ini. Aiman minta maaf kalau ada kesalahan dan tersinggung perasaan mana-mana pihak. Segala kekurangannya itu datang daripada Aiman dan kelebihannya daripada Fae sendiri. Yang macam kita tahu Aiman semestinya lembab. Kelebihannya aku lagi okey daripada kau. Okay guys, itu saja dalam konten Aiman untuk kali ini. Minta maaf lagi sekali. Okay, jangan lupa support Aiman, support Fae dan AI team yang lain. Dan kalau kamu suka konten kali ini, kamu jangan lupa like, share, subscribe. Kita jumpa pada next konten. Mana ini bos? Mantap kali.